bila malam susah nak tidur and susah nak nafas, and then badan kita sakit macam baru lepas kena tumbuk. Kena tumbuk dengan 100 orang. Sakit. You tekan I punya ni sakit, you tekan I punya ni sakit, semua sakit. Hello and welcome to another episode of Motif Trending, di mana di setiap episod kita akan interview mereka yang viral dan trending di mata netizen. Dan baru-baru ni Elyana telah memuat naik sebuah video di social medianya yang memperlihatkan rambutnya yang gugur sebelum mengambil keputusan untuk membotakkan kepalanya. So please welcome Elyana. Terima kasih. Hello. Hai. Menonton bayangan wajahmu di minda, kalau ku sendiri yang terpisah jauh, teradu. Kita dah tahu you have got this cancer, but we don't know what it is. Maybe mungkin you boleh cerita what's the name of this cancer that you've got? Or what cancer is it? Mungkin ramai yang tahu tentang saya memang pesakit kanser yang sangat lama lah. Boleh dikatakan senior lah dalam kanser ni. Tapi ramai yang tak tahu kanser apa yang saya battle selama ni. So kanser yang saya memperjuangkan selama ni adalah kanser limfoma. Dia berkenaan dengan sel darah putih kita. So dia akan tumbuh kelenjar. Macam saya pada awalnya dia boleh nampak daripada leher, daripada dekat bahagian rahang, dia naik timbul macam satu bola yang besar macam tu. Oh, okay. So dari situlah pada awalnya saya detect yang saya ada kanser. Okay, so that was like 4 years ago. 15 years ago. 15 years ago. 15 years ago. Oh, that means your relapse dah lama recover. You've battled it for 4 years. Sebenarnya saya nak sembuh tu ambil masa 8 tahun. Okay. Okay, 8 tahun, after 8 tahun, 3 ke 4 tahun lah sembuh. And then dia aktif balik. Oh. Sekarang ni. Okay. Aku tak buru-buru sembuh. Bila dia kembali balik, dia tumbuh lagi ke that growth, or macam mana you notice this time yang dia kembali? Okey, selepas habis treatment yang terakhir hari tu, memang doktor ada menyarankan untuk saya meneruskan treatment. Okay. Tapi sebabkan saya ni dah rasa macam letih lah, dah lama gila kot kita buat kemo. So apa kata kita enjoy dulu. So bila enjoy, tiba-tiba rasa badan macam tak sedap. Okay. And then dia dah start demam. Okay. Dia macam demam on off tau. Siang okey, tiba-tiba petang badan panas. Lepas tu batuk yang berpanjangan. And then I dah rasa macam, sebab kita kan ada insting. Setiap manusia ada insting untuk diri kita sendiri kan. Betul. So I dah rasa macam ni something wrong ni. Kena, something tak kena. Yes, memang ada something tak kena ni. So I pergi hospital balik, check darah, buat scan, PET scan. And then betul. Tapi yang menghappykan saya adalah sel kanser tersebut tak sama saiz macam dulu. Maksudnya dia kecil. Oh, okay. And then ada beberapa organ yang dulu dia serang, sekarang ni tak ada. Okay. So doktor pun happy lah. Jadi kita teruskan treatment dengan berlapang dada sekarang ni. Okay, faham. So berapa lama tempoh yang doktor sarankan untuk teruskan treatment kemo ni for you now? Saya buat 12 cycle. Jadi setiap 2 minggu sekali saya akan pergi hospital untuk buat kemo. Okay. Kemungkinan selalunya ambil masa dalam 1 tahun untuk habiskan treatment dan 1 tahun lagi untuk recover. Okay. So maksudnya penumbuhan rambut, sel-sel hidup balik, mental kita. Itu ambil setahun untuk pulih balik lah, recover. Setahun 2 tahun lah. Tapi sekarang ni I tengah berusaha untuk pendekkan sikit masa tu. Maksudnya macam mana nak pendekkan masa tu? Fikir positif, jangan fikir kita ni sakit. Okay. Jangan nampakkan yang kita ni sakit. Macam I, kalau I tak make up, I akan rasa macam down gila. Rasa macam aku ni tak berguna, tak nak tengok cermin. Tapi that's why hari-hari I berusaha untuk bersiap, meyakinkan yang aku okey lah macam tu. Tak ingin pura-pura kuat.
siapa lagi nak motivate kita diri sendiri kalau bukan kita yang motivatekan ourselves, right? Betul. Satu lagi, jangan berharap kepada manusia sebab apabila kita berharap kepada manusia untuk menggembirakan kita, untuk menjaga kita, the end of the day, kita memang akan kecewa dan time tu memang dunia kita akan hancur. So, apa-apa pun di akhir-akhir hidup kita memang hanya ada diri kita. Jadi, jaga diri, jaga mental kita, maksudnya jaga persekitaran, jangan bergaduh dengan orang. Happy, kena happy selalu. Kalau nak happy macam saya dah tak dulu mengharapkan orang macam ajaklah aku keluar, kenapa tak ada orang sayang aku kan. Faham. But lepas tu saya dah start cari keseronokan sendiri, macam tengok video-video yang kelakar. Satu hari mesti wajib ketawa untuk membangunkan balik semangat hidup ni. Right. Apa lagi pengajaran yang you dapat share dengan kita through this journey that you have? Jaga kesihatan. Kesihatan mental terpaling penting. Okay. Untuk dunia sekarang ni, saya nampak ramai yang semakin cenderung untuk dapat penyakit mental. Disebabkan kadang-kadang bukannya benda yang drastik sangat tau. Dia macam tak banyak like dekat media sosial pun orang dah sakit mental. Faham. Orang tak tegur kita pun kita dah sakit mental. So take it easy lah dalam hidup ni. Dah tak ada benda yang kita nak kejar betul-betul dah. Sekarang ni yang paling penting kesihatan mental dan ketenangan jiwa, tu je. What cycle are you at now for this chemo, for this round? You have 12 right in total? Yeah. This is number... For this year, this is second. The second one. Cycle, yeah. I want to talk a bit about dulu. Sebab the first time when you were, how does it called, doktor dah cakap you dah bebas daripada kanser ni. Yeah. And like you mentioned tadi, doktor sarankan untuk teruskan, you know, the chemo and everything, or the treatment. Apa sebenarnya yang buatkan Eliana rasa macam you tak nak teruskan masa tu to buat that treatment? Penat sangat. Dia penat, bukan penat kena pergi hospital. Penat mental. Okay. So bayangkan saya baru lepas melahirkan anak pertama yang saya nak sangat-sangat, itu impian saya. Sebagai seorang wanita, saya nak berkahwin awal and ada anak. So after I melahirkan anak, I terus dapat kanser. So I belum rasa, saya masih lagi belum merasa menjadi ibu yang sempurna pada masa tu. Jadi apabila doktor mengesahkan yang kanser saya tak ada, hilang pada masa itu, saya rasa inilah masanya untuk aku enjoy merasai bagaimana orang yang sihat. Tak apalah, masa tu saya tak meletakkan macam aku akan sihat selama-lamanya, tak ada. At least kalau diberi peluang 6 bulan ke 1 bulan untuk sihat, aku nak rasa benda tu, aku nak enjoy dengan anak aku, macam pergi jalan-jalan, tak memikirkan sakit. Macam dulu masa anak I baby, I after chemo, I suap dia makan. Mak-mak kita dulu kan macam, kadang-kadang baby tak boleh kunyah, kita kunyahkan dia bagi makan. Betul. Share makanan ke. I tak boleh. I rasa macam I takut anak I kena ni. Faham. Terlampau berjaga-jaga. So I rasa macam stres sangat. Okay. Every day bergaduh. Every day bergaduh. Tak larat. Salah cakap bergaduh. Tak salah cakap pun bergaduh. Sebab sensitif dah. Jadi because of satu perkataan cancer. Selain pada mental, kepenatan mental tu, can you explain rasa ataupun kesakitan fizikal tu bila you buat chemo? What kind of pain do you feel and how do you feel physically when you go through chemo? Chemo ni sakit dia maybe setiap orang berlainan ataupun mungkin sama. Tapi kalau saya, kebanyakannya lawyer, nak muntah. Okay. Bila malam susah nak tidur and susah nak nafas. And then badan kita sakit, macam baru lepas kena tumbuk.
kena tumbuk dengan 100 orang. Sakit. You tekan I punya ni sakit. You tekan I punya ni sakit. Semua sakit. Dia macam lebam dekat dalam badan. Kan dia kemo kan panas. So segala sel yang terdapat dalam tubuh badan kita dia akan terbakar. Jadi dalam baik masa atau buruk kan? Baik atau buruk dia akan baik bakar dan juga. buruk semua terbakar. Betul. So that's why kita kena macam saya 2 minggu sekali untuk kemo. So I kena cepat-cepat recover untuk healing process, nanti nak masuk lagi. Betul. Kebanyakan pesakit, diorang tak nak makan. Jadi bila tak makan, kadang-kadang bukannya diorang ni sakit sebabkan kemo. Diorang sakit sebabkan tak makan, tak cukup makan. Badan diorang tak kuat. Bila you tengah lalu kemo tu, adakah susah nak kunyah makanan? Adakah dia sakit bila you telan juga? Sebab you, kalau I tekan sini sakit, kalau it makes sense kalau sebab tu dia tak nak makan, right? Sebab kalau makan dia telan, dia akan push your intestines and whatnot, dia akan sakit juga. Is that what you feel? Kemo ni panas, so dia akan mengeluarkan ulcer, dia akan mengeluarkan pecah mulut yang sangat dahsyat. Dulu I pernah pecah daripada hujung lidah sampai, lidah kita kan panjang sampai bawah. So sampai bawah tu sakit. So I tak boleh telan, even nak telan alio sendiri pun tak boleh. Tapi alhamdulillah yang kali ni boleh makan, semua benda boleh makan. Sebab tu I cakap, dia penerimaan badan kita ni bergantung kepada apa yang kita fikir. I nak buat benda ni macam tak ada apa-apa, so I pergi hospital, I macam pergi hotel. I masuk obat kemo, drip tu, I rasa macam masuk vitamin C macam tu. So kita yang buat dia, kita fikir benda yang best-best. Dia kena kecam dengan netizen pasal netizen cakap dia tipu sakit, ada netizen cakap dia bila nak mati lah. Macam ada sampai netizen tu cakap tak mati-mati lagi. Very inspiring for me sebab my mum pun is a cancer survivor. Oh really? She has breast cancer. Wow. And dia dah bebas daripada cancer almost 10 years now. Wow. And baru-baru ni dia pun balik ke hospital sebab dia ada rasa something kat dia punya chest, so he came back again. And dia baru remove that small incision, they just took it out and now she's okay, you know. And that's why I can relate to you. And saya tengok cara my mum handle dia punya hidup, and then I see how you handle your life right now in this situation. Like, you are very positive and you're very kuat, you know. And I just nak tahu, like, what is the apakah prinsip that you hold, that you pegang yang boleh membuatkan you know, still have a lot of self confidence walaupun you hadap ni, and you still have the semangat, you know, like apakah prinsip itu yang you pegang? Untuk kehidupan saya, prinsip adalah anak. Tanggungjawab yang lain mungkin saya dah, contohnya kepada ibu bapa, macam parents I still ada pasangan lagi kan. So anak-anak adalah tanggungjawab saya. Jadi saya kena sihat untuk anak-anak. Okay? At least sampai anak-anak dah confirm ada orang boleh jaga dia, ada orang boleh sayang dia, I rasa dah release dah. So sekarang ni I memang fight untuk hidup, untuk terus bernafas demi tengok anak-anak saya besar. Itu je. Sebab saya fikir kalaulah saya ni tak ada anak, saya ingat maybe saya dah putus asa. Sebab ujian ni bukan sikit, besar sangat. Sangat besar. Cuma saya je yang tak menampakkan benda ni besar. So sebenarnya anak-anak lah yang menguatkan sebenarnya. Kalau orang yang belum, contohnya dia tak ada keturunan yang sakit, and then dia tak ada history sakit yang lain, tiba-tiba dapat kanser. Maybe sebab pemakanan, orang katalah. Right. Tapi pada I, lebih kepada stres. Siapa yang stres senang kena penyakit. Pada semua pesakit kanser, saya adalah pesakit kanser tahap 4. Atas pentas tu semua orang terkejut, termasuk masa tu host pun kawan-kawan juga. Jadi mereka macam, betul ke macam tu? Before this, first time masa you had this cancer, you memilih untuk
mendiamkan diri, like you don't want to share. Yeah. There must be a reason why you did that. Yeah. This time, the second round, you memilih untuk share and you also uploaded a video. Apakah yang membuat you untuk to do it differently this time, to want to talk about it? Honestly, hari tu memang ada saat-saat yang saya rasa kecil hati dengan manusia luar. Saya rasa saya tak pernah minta simpati, saya tak pernah minta sumbangan, saya tak pernah minta apa-apa daripada orang ramai. Just nak share untuk orang-orang yang memerlukan. Sebab kita tak tahu dalam ramai-ramai ada orang yang tengah down. So bila dia tengok kita punya video ke posting, dia akan rasa semangat balik. Tapi ramai juga yang berkata-kata menuduh yang saya ni minta simpati. So rasa macam kecewa lah. Tapi untuk kali ni saya dah tak peduli sebab sebenarnya setiap hari banyak sangat DM yang masuk yang menceritakan tentang diorang punya struggle dekat saya. Macam contohnya wanita-wanita yang kehilangan rambut apabila kemo, diorang sedih sangat. Walaupun diorang bertudung, berhijab, tapi diorang tetap merasakan benda tu mengganggu kehidupan mereka, confident diorang. Betul. Dan dia rasa nanti husband dia tak sayang, dia rasa dia dah tak cantik, dia dah rasa dia tak wanita. Yeah. So, saya mengambil keputusan dengan beraninya sebab sebenarnya malu kot nak tunjuk Betul. video kita botak kot kan depan-depan orang semua. But saya ambil benda ni sebagai mungkin saya dapat membantu serba sedikit orang-orang yang kehilangan confident. Saya nak cakap kepada mereka-mereka yang mengalami nasib yang seperti saya, seperti kita, don't worry, rambut boleh tumbuh. Anda tetap wanita dan anda tetap cantik. Okay, walaupun tiada sehelai rambut. So, don't worry. Saya boleh, takkan awak tak boleh. Okay? Kalau awak boleh, takkan saya tak boleh. So, kita sama-sama fight cancers bersama-sama. Okay? Was it easy for you to like decide macam okay lah saya nak shave je lah rambut ni daripada tengok dia asyik gugur je kan, like It's not easy. shave je. Tell me about that experience. Second chemo ni baru start gugur. So, I ni sejenis yang penggeli tau. Macam ada rambut semua, I rasa macam Okay. rensek. Orang kata rensek tau. Sama, So, saya pun macam tu juga. kan? Yeah. Tak tahu OCD ke apa. So, Yeah, I think it's the OCD. ya. So, bila kat bantal bangun tidur, banyaknya. Lepas tu, kadang-kadang kita garu-garu kepala, banyaknya. So, bila mandi, banyaknya. So, I rasa macam, tak boleh lah macam ni. I rasa tak apalah, I botakkan je kepala. Sebab apa? I fikir, nanti after treatment yang ketiga, keempat, rambut memang akan botak habis. Yup. Kening, segala bulu-bulu hidung semua hilang. Jadi, This one also? ya, gugur semua nanti. Oh. Ni okey lagi, bertahan lagi. Okay. So, I fikir tak apalah, botak je. I tanya my daughter tak kasih. Untuk shave? Tak kasih. Dia kata macam Upin Ipin nanti, dia kata. Nanti pergi sekolah dia, nanti kawan-kawan ejek. Padahal kawan-kawan dia dah ejek dah. Faham. So, tak apa. I cakap kat diorang, tak apa, rambut boleh tumbuh. So, that's why I panggil diorang untuk shavekan rambut I. Jadi, kita sama-sama lah. Untuk buatkan benda tu. So, diorang ada moment. Sebab daripada kecil, I potong rambut anak I tak pernah hantar salon. Jadi, bila diorang dah besar ni, diorang pula potong rambut mak dia. Macam tu lah. Ada bonding tu lah. That's nice. Family with you guys. Kesedihan kita tukar kepada kesenangan. Gitu. That's beautiful. Before we finish, we end our session, mungkin Lena boleh bagi ataupun sampaikan kepada pesakit lain kat luar sana, any kata-kata or things you've learned or something to motivate them at least, or something for them to pegang masa dia orang tengah lalui this process. That camera is yours. You can use that camera to tell them. Okay, macam yang saya cakap tadi, setiap apa yang berlaku atas dunia ni memang ujian. Dunia ini adalah tempat ujian. So, setiap hari kita akan mengalami pelbagai test daripada Yang Maha Berkuasa. So, tugas kita sebagai manusia berlapang dada, terima dan ikhlas dengan apa yang kita dapat. So, fikir positif, diri kita akan positif. Fikir sihat, kita akan sihat. Jadi, kalau saya boleh, kenapa anda tak boleh?
Oh, one more thing I forget. I wanted to ask. Okay, itu untuk orang yang hadapi perjalanan tu. But what about orang di sekeliling orang yang tengah melalui itu? What are the do's and don'ts yang kita boleh buat untuk support dan membantu? Okey, kepada mereka yang ada family members yang sakit ataupun yang tengah dalam kemurungan ke, kena percaya orang yang sakit ni, diorang tak fikir pasal ubat. Diorang fikir pasal kasih sayang. Jadi, berikan mereka kasih sayang, berikan mereka perhatian, itu lebih bermakna untuk diri diorang, okey? Dan bagi diorang support, jangan biarkan diorang sorang-sorang lama-lama sebab nanti macam-macam yang diorang akan fikir. Jadi, kita sama-samalah. Seorang dapat kanser, semua dapat kanser. Maksudnya, kita kena sama-sama fight together untuk kehidupan yang lebih indah untuk masa akan datang. Itu je. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Gitu. I want to say thank you so much for coming here and sebab sudi berkongsi juga dengan kita. Saya faham benda ni agak personal actually, you know, and dia tak senang lah untuk kongsikan benda ni and like walaupun dalam situasi you still very positive and you still nak membantu and also give back, right? That's why you're sharing online also. Kita satu team ni doakan yang baik-baik saja untuk you. All the best for you. Amin. Okay guys, that's all. And for now, back to the studio. Thank you. Bye. Bye.